buat mulakan rawatan yang betul lah. Kalau tak, duit habis banyak pun tak ada guna. Memang tak boleh nak sembuh. Nama saya Muhammad Rizwan, orang panggil Wan. Saya tinggal dekat Desa Ru. Umur saya 43 tahun. Waktu tu saya ada masalah dekat bahagian tulang belakang belah atas ni tau. Dia melarat sampai ke tangan. Saya dah pergi macam-macam tempat juga. Mula-mula saya tak tahu. Saya ingatkan tangan je. Rupanya bila dah sampai kat tempat macam ni, baru kita tahu dengan tepat lah benda tu berpunca daripada tulang belakang tu. Dia tak boleh lah terus baik. Tapi Alhamdulillah saya mampu buat kerja lain lah. Alhamdulillah. Saya rasa saya dah banyak kali juga datang, dalam 10 kali ada untuk buat rawatan susulan. Belum rawatan, saya buat kerja lain tu saya boleh, tapi paksa lah. Lama-lama rasa macam beban jugalah. Tak selesa. Ya, sangat lenguh. Mula-mula kita pergi urut-urut biasa lah, urut-urut kampung. Kita ingat tangan, kita tak tahu kan, siku lah itu semua kan. Punya punca daripada tersepit ke apa, mungkin punca daripada angin, daripada tulang bahu. Jadi kita biar lama-lama boleh jadi slip disc ke apa kan. Tak sakit sangat ke time tu? First time sakit. Yang tahu je tahu sakit dia tu, yang tahu je tahu. Bukan kata buat kerja, kita tidur pun benda tu masih sakit. Masih dia berdenyut lagi sakit sampai ke hujung jari. First time datang itu macam best lah, miracle sikit lah. Dia macam terus kita boleh buat apa-apa. Macam itu yang buat kita kali kedua tu rasa macam tak sabar nak pergi. Penasihat jugalah kat sini. Itu yang bagusnya. Setengah tempat lain tu datang je lah, nak datang. Kat sini kita kena tunggu benda recovery dulu apa semua kan. Benda ni lama saya hadap, dah rasa dia 4-5 tahun. Inilah tahun-tahun ni lah baru saya ke tempat terapi Tok Wan. Ada tempat lain yang saya pergi juga pakai terapi. Cuma kadang-kadang dia orang ni, macam mana nak cakap kos tu terlalu tinggi. Bukan semua orang mampu. Kita dah lah sakit, tak mampu lagi. So ada tempat-tempat macam ni yang boleh kata orang membantu kita sikit, insyaAllah. Pada yang ada mengalami sakit saraf ke apa, kadang-kadang kita tak tahu benda macam ni. Kita jangan takut. Kita datang je dekat tempat macam ni sebab dia orang lebih tahu. Dia orang belajar, dia orang bukan suka-suka macam urutan kampung biasa. Jadi insyaAllah buat mulakan rawatan yang betul lah. Kalau tak, duit habis banyak pun tak ada guna. Memang tak boleh nak sembuh. Okay, terima kasih kepada tim terapi Tok Wan sebab membantu saya untuk melegakan sakit yang saya alami selama ni lah. InsyaAllah pakar-pakar dia orang bagus.